Okey, makanan kita pun sudah siap dan boleh dihidangkan lah. Assalamualaikum kepada penonton-penonton di rumah. Sekarang kita berada di rancangan DKK Dapur Kecil Kami. Hari ini saya ingin memasak iaitu singgang belimbing buluh. DKK Channel. Okey, kita menggunakan ikan selayang itu 8 ekor bersama 1 kilo, serai 2 batang, 1 inci kunyit dengan 2 biji buah keras, itu pati cube, bawang putih yang telah diiris iaitu 4 ulas, 1 biji bawang merah, bawang besar. Lepas tu daun kunyit dan iris halia. Halia pun 1 inci. 10 batang cili. 10 biji belimbing buluh. Okey. Serbuk perasa dan secukup garam. 2 jug air. Okey, 2 jug air yang telah dipanaskan dan kita akan masukkan bahan kita satu persatu. Masukkan daun kunyit, irisan halia, serai, bawang merah, cili, bawang putih dan cube. Jangan lupa masukkan kunyit yang telah ditumbuk tadi. Kita masukkan belimbing kita kemudian ya, sebab belimbing kita dah masak. Terus saja kita masukkan ikan. Sebab masakan ini betul-betul mudah. Mudah dan sedap. Nanti kita sediakan dia punya lawan itu sambal belacan. Tutup. Okey. Ikan kita dah mula mengelegak. Kita punya singgang kita dah boleh masukkan serbuk perasa. Serbuk perasa ni setengah sudu serbuk perasa. 2 sudu garam, kaul, dan terus saja kita tengok kan ikan dia pun isi dia dah. Sebab saya masukkan ini kemudian sebab belimbing saya dah masak. So, kalau dia dapat yang belum masak, kita boleh campur saja tadi. Okay. Kita tutup balik. Okey, makanan kita pun sudah siap dan boleh dihidangkan lah. Siap sudah kita punya ikan selayang masak belimbing buluh. Untuk rasa yang lebih padu, kita sediakan juga sambal belacan. Ni lawan dia.